Okay, dah lagi bersama dalam projek hari ni. Saya lama gila tak buat YouTube channel. Bukan dalam tak buat. Memang dah lama tak buat review-review mainan. Iaitu kita akan mereview iaitu item favorite korang semua di series Kamen Rider yang sangat sama penulisan dia di Zex. Jadi iaitu sabar. Gamer driver iaitu S8. Bukan S8 je saya nak review. Semua gasyat ni yang di JJJ saya dapat. Yang kecuali gasyat ni lah saya beli dekat orang. Jadi macam mana saya boleh dapat ketiga Hope Enjoy Distilling. Dia sangat best. Saya bukan best lah. Dia cerita dia berita gembira. Saya jumpa waktu tu saya pergi JJ dengan ayah saya untuk singgah balik daripada rumah nenek saya lah kan. Ayah saya singgah lah kan. Masa dekat JJ tu bagi saya tak ramai orang sangat lah Tak ramai. Maybe lah kan, sebab ini memang luck saya lah. Kebetulan masa tu orang tu tengah susun barang kan. Dia tutup lah kan, tak nak bagi masuk budak-budak ke. Kena keluar lah sebab diorang nak buat kerja diorang kan. So kita kena faham kerja diorang So bagi saya, bila diorang dah susun beberapa minit tu kan, saya pun bergegar untuk masuk. Tapi tak ramai orang lah. Dia tak adalah macam orang nak ambil macam ni kan. Kalau tak dulu saya tengok juga dekat JJ tu, orang akan huru-hara lah Tapi sebenarnya dekat dalam JJ dia syarat dia tak boleh huru-hara. Sebab yelah, kalau korang huru-hara ambil barang dah lah tempat kecil mainan korang bayangkan ada anak kecil masuk kan, tiba-tiba terpijak ke. So itu dilarang sama sekali di JJ. Betul juga ada banyak larangan lah kat JJ Jadi saya masuk, saya carilah kan. Mula saya dapat gasyat ni DX. Ni memang saya ada lah, tak payah belilah. Lepas tu saya tiba-tiba pula saya cakap lah kan, masa saya pergi J tu kan, saya cakap Bashung Bike tak nak lah. Nak Kamen Rider Brave. Lebih prefer Brave lah kan, daripada kita beli rider terkenal tu kan. Baik bagi kita beli second rider. So dengan secara tiba-tibanya saya dapat rezeki geng. Masa tu orang susu kau-kau ada dapat DX Trader Crystal dengan Trader Legacy atau The Quest, silap iaitu. Dan juga ini adalah rider semua boleh pakai sampai ke laser lah. Ni adalah Dragon Z Night Hunter. Jadi saya tiba-tiba jumpa ni pula geng, Third Rider. Masa tu tahu nak ambil. So bapak saya belanja. Okay, jadi geng, apa review ni kalau sebelum ni, kalau like, kalau share, kalau tak apa main, kalau korang jumpa support cara macam. Sorry kalau saya cerita ni sangat panjang geng. So saya excited gila. Dan kebetulan ni adalah gamer driver Gamer driver ni tak ada bateri, dia ada chip di dalam. Kebetulan yang keempat gasyat ni ada bateri guna L444. Bateri kecil-kecil bulat tu. Macam pil. Okay, jadi kalau nak main ni pun kau kena faham lah bateri kan. Soal bateri tu memang menyakitkan jiwa kalau nak kumpul gasyat. Okay, jadi ni bateri dia L444. Saya ada bawa. Memang saya bawa geng, Aduh, kena buka satu-satu. Sorry kalau video ni terlalu panjang dan saya cakap sangat panjang. Okay, jadi let's go kita main. Okay, mula-mula kita main X8. Okay lah korang, X8 ni sebenarnya ada je cover bateri belakang. Yang berita buruk dia sekarang ni hilang. Tapi tak apa, kita boleh pakai gasyat lain bagi saya okay. Tapi tak apa, it's okay. Saya tak, yelah saya sendiri mencuai. Macam mana? Okay, kita akan main S8. Okay, S8. Okay, kita main S8 dululah geng. Sorry kalau video ni panjang. So kalau korang suka YouTube saya, kau boleh request main apa saya nak review. Ada lagi saya tak review lagi. Bukan ini je, ada lagi. Ada lagi. Okay, kita terpaksa pakai Trader Quest sebab dia second rider, kenalah pakai. Kita kenalah ada ni. Stripe dia nanti last video. Okay, so korang pun tahu kan saya ni kadang tentu je. Okay, item dia memang menarik geng S8. Cuma yang menyakitkan jiwa tu bateri tu lah. Nak jaga BL84 ni kena baik-baik. Kalau korang
campurkan sekali semua, dia akan meletup cepat meletup geng. Jadi ini adalah Mighty Action X Kamen Rider X8 First Rider. Okey, jadi mari kita tekan. Mighty Action X. Woi, power. Okey, kita tekan lagi. Okey, ini bunyi menang. Dia ada bunyi kalah lah. Okey, bunyi menang. Itu bunyi yang macam keluar ni. Keluar kotak-kotak game. Sekejap. Banyak bunyi kalah. Mighty Action X. Okey, tak apa. Action! Press game. I am Kamen Rider. Okey. 1, 2, 3. Saya kena review semua lagi. Tak boleh satu-satu lah. Takut video berjadi Mighty Action X. So, kalau korang nak tahu macam mana dia boleh ni. So, dia adalah pantulan cermin pantulan cermin. So, dia pantul lah dekat sini, ke sini. Itu simpelnya bag S8. Okey. Kita buat so tak payah guna yang slot tu lah. Slot tu susah nak dapat geng. Tak apa. Ini kalau nak masuk slot, kita tekan ni je. Okey. Strike. Okey, Mighty. Simple itu je geng. Jadi kita akan try ini favorite Dragon Knight Z Hunter. Ini adalah form yang tak terkawal lah. Ni bahaya jugalah pakai form ni. Kalau betul form ni adalah uncontrol geng. Ni uncontrol Dragon Knight Hunter Z. Ni uncontrol lah. Dia macam build pula kan. Okay, hazard. Tapi kalau betul lah dia uncontrol, korang boleh komen dekat bawah Saya nak tahu juga, ya ke dia uncontrol? Saya rasa ya kot. Sebab ini adalah naga yang sangat liar So dah uncontrol rasanya. Maybe. Okay, macam biasa masuk bateri geng. Yalah. Kita kalau nak main mainan, bateri tu penting Kita kena cabut, kena asingkan, okey. Jadi dia tak adalah rosak bagi saya lah. Kalau korang memang jenis suka letak bateri dalam, dia akan meletup liquid dia, memang akan keluar lah dekat setiap masukkan bateri tu kan. Okay, jadi kita try main. Kita better kena buka bateri, bahaya juga sayang mainan. Kalau korang sayang mainan lah. Saya tak nak beli gashat banyak, tapi itulah saya nak beli yang saya tak pernah dapat. Contoh ni. Okey, hormat tak masuk betul ni. Lagi. Okey. Masuk betul lah. Okey. Ini Dragon Knight Z Hunter. Jadi kita akan main bersama XZ. So, cara nak main dia korang kena tekan sekali. Dia ada form tertentu untuk rider-rider ada di gashat ni lah. Okey. Macam ada ni. Ni rider. Okey. Z. Tapi sekali bawah. Okey. Nanti saya tunjuk. Fang ni Kamen Rider S8 punya. Okey, kita ada dengan Brave tu Kamen Rider Brave. Gun Kamen Rider Snipe. Glow Kamen Rider Laser. Kamen Rider Laser saya tak ada So saya tak beli sebab maybe saya nampak ni memang saya beli. Sorry kalau saya tak ada laser. Ada je. Cuma tak nak ada dalam kaca. Dia pelik. Saya macam pelik lah. Kenapa ada Kamen Rider Snipe dengan Brave orang tak perasan? Ni lagi orang tak perasan ni. Ni orang perasan dia ambil weh. Tapi itulah. Saya dah ada ni. Bagi saya okey. Okey, dia sama. Naga geng. Woi. Ni bentuk-bentuk ciri khas naga lah. Jadi kita pakai Fang. Okey. Okey. Masuk macam ni. Dia bunyi double tu sedap bunyi dia weh.
Wow. Okay. I am Kamen Rider. Kamen Rider. Okay, mantap. Dua dia dalam dia Malawa lagi. Malawa. Run. Nanti dia akan sebut setiap form lah. So masuklah warna dia X8 kan warna hijau pink kan? Pink hijau kan? So masuk warna dia masuk. Okay, kalau kita buat finisher dekat ni, okay ke geng? Sekejap. Ni dah kan? Tapi kita try lah buat finisher ni. Susah tarik geng. Susah. Oh, dia sama je ke? Bunyi dia garang lah geng. Wow. Style. Saya suka. Dia ada bunyi naga. Naga. So, next. Kamen Rider Brave. Secondary rider geng. Baik tu. Saya dapat dia rezeki saya geng. Saya memang tak terfikir. Saya cakap lah macam ni kan. Aduh, kalau lah ada Brave. Saya harapkan Brave dia. Lain tak? Tiba-tiba benda lain pula sampai ni. Snipe ada. Dragon, Knight, Zeke, Hunter ada. Benda lain pula ada. Tapi tak apa. Itu rezeki geng. Jadi nak buat macam mana kan. Kita beli. Kayak inilah. Jadi sekejap. Geng. Kita masukkan ni. Okay, kalau macam ni kita tekan dulu lah. Takut nanti apa. Ya, kadang-kadang kalau korang nak masukkan iPhone 4, korang pasti korang kena tekan dulu power dia supaya tak ada litar elektrik tu ada di dalam mainan. Bahaya yang boleh rosak tau geng. Boleh rosak lah mainan. Jadi okay. So tadi kita dah pakai Fang, kita pakai Brave. Okay. Brave tu. Action. Okay, masuk sini. Macam ni. Ini pun warna juga masuk juga ni. Okay. Roll up. Jalan bego, jalan Kristo. Dah. Hantar. Dia akan sebut nama Kamen Rider ni adalah Brave. Okay. Jadi jom kita try finisher yang ni lah. Saya tahu boleh ke tak. Dia kalau sama, saya tak akan review lagi lah. Dia susah je. Dia ketat sikit rumit sikit naga ni memang betul-betul keras badan dia. Okay. Sama je. Okay, sama je lah. Okay, next iaitu Kamen Rider favourite korang lah. Kalau korang suka karakter ni, korang boleh komen kat bawah. Kalau korang suka karakter Brave ni, korang boleh komen. Ataupun Kamen Rider MC kita iaitu S8, korang boleh komen bawah saya suka ni Kamen Rider Smite sebenarnya. Sebenarnya saya nak minta Kamen Rider ni. Ni pun cool juga. Tapi ni lagi cool saya rasa. Aduh. Okay, kita main pula. Okay, mantap. Sorry kalau video ni saya bercakap lebih lama daripada saya bermain. Sorry guys, saya main excited gila dapat benda ni. Itulah saya nak cari kat online malas, mahal lah. Baik je kat JJ murah. Tak payah fikir lah. Okay. So yang clone ni saya bagi extra video. Tapi itulah saya sebenarnya nak review yang Danger Zombie ni sebenarnya tak nak lah review sekarang So takut nanti terspoiler Saya tahu korang pernah main Danger Zombie Gashat sekali dengan Bug Visor. Bug Visor saya ada, nanti akan datang saya akan review. Dia akan jadi review yang sangat lambat geng. Sorry geng, video ni memang bising lah budak-budak ni. Diam. Tahulah cuti. Tahulah cuti sekolah. Diam.
Okay, tekan ni. Nampak? Wah, ni power dia. Okay, jadi kita main Bear Band Shooter tekan Brother Snipes lah ni. Tapi favourite rider korang mesti laser lah. Laser memang ramai yang suka. Gun, okay. Isi. Bunyi lagi. Okay, dia warna. Itu dia ada. Main light dah. Okay, kita buka. Level up. Shooting. Okay, kick. Hunter Zero Snipe. Woi, dia panggil Snipe guys. Okay, tapi saya tak nak lah main gunshot tu. Tapi akan datang lah saya review yang dia jenis zombie tu. Tapi kita akan main try gunshot S8 je lah. Yang lain tak okay. Yang lain tu dah cool dah. Sama je lah dia punya finisher dia. Okay, lepas tu lagi satu saya lupa nak cakap. Saya nak trykan terbalik ni. Apa yang berlaku geng. Mesti ramai cuba. Geram betul naga ni. Okay, jom kita cuba S8. Tapi kita pakai claw claw. Dia claw lah. So last kali baru kita pakai belt ni. Tadi jap. Ni masukkan terlebih dahulu. Mini. Okay, mantap. So saya tunggu dapat happy. Okay. Ada. Okay, S8 sudah dipasang, jadi kita akan try main claw. Okay. Mighty Action X! Henshin. Watch again. Game apa? Kamen Rider. Okay, buka. Level up. Mighty Action X. Naik Hunter. Laser. Jadi ini adalah laser. Jadi ini S8 laser tak ada. Tak tengok lah, kalau rezeki laser saya memang nak angkat pun. Memang pun nak. Nak completekan member S8 ni. Lagi satu member dia laser. Okay, tu je lah saya rasa. Tapi saya nak trykan ni terbalik ni. Okay. Susah lah tarik ni. Aduh. Kenapa lah sering macam tu? Okay, kita try yang Dragonite Hunter. Tapi kita tak try lagi lah yang ni je. Kita nak try. Kenapa dia diam? Sebab dia bukanlah untuk jadi Kamen Rider. Dia menjadi armor armor. Acap. Kalau kau nampak kan, setiap belakang ni saya tunjuk. Okay, mantap. Tawar juga warna dia. Susah lah tarik naga ni. Jom kita try Dragonite Hunter. Okay, tanpa kita tekan ni lah. Isi. Macam so dia sama lah. Sebab kita tekan. Okay. Satu. Lain. Dia tak sama. Mantap lah. Okay, ni dah. Okay. Saya dah try ke main ni satu? Saya rasa belum lagi kot. Sekejap. Nanti kita try. Dah ke? Ke saya nak repeat balik? Tak apalah, saya repeat, saya pakai je lah. Okay, Fang Alah, budak ni tahu dah cuti. Okay. Siapa nak cuti? Naik Hunter.
Sama je ke lah? Sama je kot. Sama. Sama je lah, saya rasa saya sama je. Saya tak suka review benda yang sama. Okay, sekarang ni Jen, kita akan pakai. Okay, sekejap Kita pun dah pakai dah belt ni tersebut. So, kita akan main Mighty Action X. Mighty Henshin. Action X. Dai Henshin. Weh, best oh. Okay, saya lupa ni strap custom CSN S8 ni geng. Oh, jadi senang lah nak pakai. Tak ada dah penat-penat kan. Okay, so level up. Weh. Okay. Okay, jadi kita try ni. Sekejap. Mighty Action X. Henshin. Wow. Oh, style. Aduh, besar betul beg ni. Hantar. Satu. Okey, mantap. Okey, seterusnya kita main brief je. Naga ni susah betul lah. Kamen Rider brief dulu. Henshin. Tak ada lagi. Wow. Okay. So, saya rasa tak payahlah cabut-cabut Okay. Level up. Jangan freestyle. Senang. Go. Sudah. Snipe. Okay, silap. Ada mistake kan? Mistake. Aduh, mistake. Patut brave, bukan snipe. Salah pula. Dragon Hunter. Betul. Okay, setelah selesai brave, of course lah, third rider kita yang minat. Ramai minat kan. Ini adalah Kamen Rider Snipe. Betul, ni akhir sekali Snipe. So, yeah, let's go. Henshin. Level up. Pew. Bang shooting. Okay. So tutup ni. Gun. Bang. Bang shooting. Snipe. Wih. Okay, situ je kita akhir ending. Naga ni salah. Naga keluar apa? Okay. Sampai sini video kita pada kali ni. Thanks for watching. So, harap korang suka video saya pada kali ni. Jadi, saya dah review keempat item ni memang best dan puas hati geng. Jadi, yang paling saya suka iaitu Dragon Knight Hunter Z. Jadi dengan gadget-gadget lain kecuali Kamen Rider Laser bukan lupa. Dia macam mana lah, dia kalau tiba-tiba jumpa ni, tiba jumpa ni. Dia macam tu cerita dia, okay? Jadi geng,
Apa daripada kali ni, korang suruh ni, korang like, korang share, korang tahu apa komen, korang request korang nak saya review dia siapa dan selanjutnya. Jadi geng, bye.